Setelah 4 jam 15 minit kita berada di udara, akhirnya kami sampai ke Hong Kong. Kita akan landing sebentar lagi dan selamat datang ke bumi Hong Kong. Yang bilang sekarang kita sudah sampai ke Hong Kong International Airport. Kita sampai 30 minit lebih awal dari waktu yang telah dijangkakan tiba. So kita dah sampai. Di jalan dakwah yang suci, Kita sampai. terbentang duri, karena Allah tujuan kita. Let's go. Kita tak jadi halangan dengan niat. Biasalah sampai tu kita kena transfer dululah ke tempat yang sepatutnya, ke boarding dia. Okay. Penuh keyakinan, tugas berat jadi. Selesai cop pasport dan pada kita sampai dalam tepat jam 2 pagi dan kita akan rehat dulu dekat kita punya airport ni. Lepas tu kita keluar pada jam 5 pagi nanti ke Changshu. Okay. Jumpa sepak semayang prayer room di paling hujung sekali. Alhamdulillah kita dah selesai solat subuh. So kita lepas ni kita nak naik bas menuju ke Kowloon City. Kita nak pergi naik bas. Kita nak pergi ke area Kowloon Mosque. So sekarang ni kita kena cari bas A21 dan kita dah jumpa dah. Terima kasih kerana setia bersama kami Tarbiyah Backpackers dan kita jumpa lagi di next video akan datang.